suka berkebun, boleh guna sudut tangan yang macam ni. Dia ada dua pilihan sudut tangan. Ada sudut yang jenis bulat dan dia ada juga sudut yang jenis tajam yang macam ni. Dia punya pemegang sudut ni kayu tau. Jadi kita akan selesa pegang lah. Sudut tangan ni pun ringan tau bila kita guna dia. Dia tak berat. Mata sudut ni pun bersih, keras dan tahan lasak tau. Sesuai yang nak korek tanah, nak menggembok tanah, boleh guna sudut yang macam ni. Nak beli sudut tangan untuk berkebun ni, boleh tekan produk kat bawah. Boleh pilih sama ada nak beli sudut yang tajam ni ataupun sudut yang jenis bulat yang macam ni. Ataupun nak beli yang kedua-dua sekali pun boleh. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah.